tadi saya telah jumpa dengan Datuk Tamrin dan saya diberi maklumkan dia ditahan di restoran Cawan Bangsa sewaktu makan tengah hari, dan dia katanya tak sempat habis minum kopi pun. Dibawa polis ke sini kerana katanya bos sudah menunggu. Tapi bila sampai di balai jenjang ni, nampaknya IO pun tak ada. Dan apa yang mereka nak buat, mereka nak tahan sehingga 24 jam dan untuk ambil tahanan reman besok dalam jam 11 pagi, dan kemungkinan saya nampak dia akan cuba minta reman maksimum lah, seperti mana yang Adam Adli kena 6 hari. Jadi perkara yang sama mereka nak buat. So di bawah seksyen ni? Seksyen 4 Akta Hasutan. So ni untuk 11 pagi tu untuk tahanan reman? 11 pagi esok untuk tahanan reman. So dia punya insiden? Insidennya mungkin berkaitan dengan ucapannya yang dibuat di Assembly Hall berkaitan dengan 13 Mei. So maknanya ada lagi individu-individu yang ditangkap? Kabarnya ada 30 nama dalam list. Yang ada tadi tu hanya beberapa nama, Haris, Datuk Tamrin. Mungkin ada lagi tangkapan-tangkapan lain selepas ni. So sehingga kini pihak peguam tidak dapat peguam tidak? Kita telah sediakan peguam yang secukupnya. Ada sekarang ni yang standby dalam 10 orang peguam lah daripada PAS sendiri untuk sedia tentang hal ni, isu ni.